Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Aznan Hassan. Saya adalah ahli jawatan kuasa penasihat syariah KWSP. Okey, sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikut syariat dalam segenap aspek hidup kita. Sama ada dalam kehidupan kita, kewangan kita ke, dalam apa sekalipun kita diwajibkan oleh Allah untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah meletakkan duit tuan-tuan, mencarum duit tersebut dalam Islamik, mungkin tuan-tuan akan bertanya saya kemudiannya, bagaimana kalau jika sekiranya saya membeli rumah menggunakan pinjaman konvensional, adakah itu dibenarkan ataupun tidak? Sebagai jawapan saya, tidak ada sebarang undang-undang yang menyatakan bahawasanya apabila tuan-tuan dan puan-puan mengambil secara Islamik ataupun mencarum secara Islamik, tuan-tuan wajib untuk mengambil pembiayaan juga secara Islamik bila membeli rumah, kereta dan sebagainya. Tapi pada saya, kita perlu melihat dalam bentuk kehidupan seorang Muslim yang lebih sempurna dan lebih lengkap, iaitulah bila mana kita telah mengambil pencaruman secara Islam. Dan bila mana kita kemudiannya nak membeli rumah atau membeli kereta, adalah sepatutnya sebagai seorang Muslim lebih afdal, lebih terutama, dan itulah sepatutnya kita lakukan, untuk kita mengambil pembiayaan juga mengikut secara Islam. Mana contohnya kita mengeluarkan kewangan duit kita daripada EPF untuk membeli rumah sebagai contohnya. Sepatutnya bila mana kita membeli rumah tersebut, pembiayaan kita menerusi bank juga adalah pembiayaan Islam. Di negara kita, pembiayaan secara Islam ni terlalu banyak. Kebanyakan bank-bank yang ada kewangan konvensional, mereka juga mempunyai kewangan Islam. Maka saya rasa tidak timbul persoalan untuk payah mendapatkan pembiayaan Islam. Oleh kerana itu, saya merasakan bila mana seseorang telah mencarum di dalam caruman Islam ataupun simpanan syariah, bila mana dia membeli rumah, sepatutnya lah dia menggunakan duit tersebut ataupun membeli rumah, kereta dan sebagainya mengikut cara yang mengikut cara Islam, iaitu mengambil pembiayaan Islam di bank-bank Islam yang ada di Malaysia.